Mana? I. Baju merah, baju Pandai abang. Bagus. Ada di tempat dan di taling. I mana yang pakai ya? Tempat ke taling? Taling. Yang taling pakai ya. Yang ikut. Yang ulangnya dia tak ada lambang huruf dalam jadi. Kecuali dia duduk di awal depan suku kata. Contoh dia aja mak. Dia pakai huruf apa? Alif. Huruf alif dipinjam. Ya, itu dia. Saya rasa saya tak perlu terang lebih. Nampak ya untuk ya. Yang kita yang bunyi eko, esok. Dia pakai ya. Wang dua difungsi dengan siapa? You dan O. Pandai. You dan O. Boleh tak agak-agaknya wang menjadi konsonan? Boleh tak? Akan dia wang kerja wang tu? Boleh jadi konsonan apa? Yes, pandai. Jadi konsonan W. Bagus dah. Bagus nak sekali. Sudah faham kita cukup 5-10 lagi jawab ke saya lagi. Okey ya? Boleh menjadi okey ya. Ya. Boleh tak ya yang menjadi konsonan? Konsonan apa? Ya, betul. Konsonan Y. Meja yang sayang. Menjadi sayang bukan? So nak agent yang Y tu jadi ya. Okey, beres. Saya faham. Saya skip lagi. Ya. Saya tak pergi terang jauh-jauh dalam-dalam. Kita pergi worker di awal kata. Worker di awal kata contohnya macam nak agent ikan, emak, esok, apple, enak, ya, ubat. Okey. A untuk alif. I. Kalau dia kalau dia I taling. Dan perlu siapa duduk depan dia? Teman A. Okey. Kalau ada alif duduk depan data batu dia, itu mesti. Ya, itu mesti. Itu mesti. Sekejap ya. Okey, dan mana dia? Saya nampak. Okey. Seterusnya, huruf O dan U untuk alif ya. Baik. Agak ada ujian kan? Okey ya. O dan U untuk ubah. A dengan I di awal kata di pokok ni. Pakai huruf alif. Emak, emas, enam. Pakai huruf alif. Ya, itu saja. Lain tak pakai. Okey, dah guys, dah faham? Kita nak pergi ke contoh ya. Abang yang tak pandai tu kat mana? Awal saya rasa senang jadi emas alif juga. Untuk I, mesti pakai alif. Okey, saya tak nak pergi kat sini sebab ini asas sangat-sangat. Saya terus nak pergi ke obat obor. Teknik menjadikan. Anak-anak dapat ringkas tak? Okey. Ini betul-betul nak tumpu ya. Ada sebab saya bagi yang asas tu, menulis tu. Okey, di situ saya ada bagi jadual. Yang mana tak pandai, tak faham, boleh tengok. Jangan buat lagi, jangan buat lagi. Sila jangan sentuh apa-apa. Ya? Okey. Sekarang ni, saya nak cerita pasal kertas UPK. Soalan UPK, untuk format baru, kita ada 5 bahagian. Tahu ke tak? Bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D dan bahagian E. Ada 5 bahagian. So tak tahu dah sekolah ni ada masalah tak masa result. Dia pergi jauh yang lama tak dapat P. Ada tak dapat P? Yang target dia mana dapat P? Tak
Memang sekarang tahun-tahun lepas kita jadi Zawi PJK, Jawi memang merundung sikit sebab ada akibat format tu lah. Dan baru je dalam proses semak semula sekarang ni, yang mana kebanyakan yang semak semula memang tak berubah pun jawapannya. Tak dapat markah berubah pun. Macam ni kita nak share, kebetulan saya berbalik saya pun nak share lagi masalah-masalah ni. Masalah-masalah ni yang kita rasa ada mudah macam je. Ada 5 bahagian A, B, C, D dan E. Bahagian A dengan bahagian E yang masalah ni. Yang lain tu adalah masalah tu saya tak kisah sebab ni kat sekolah cikgu mesti dah ajar dah apa nama nak kena tertentu saya nampak banyak pun tulis dah Jawi dengan huruf K. Dah ada dah. Maksudnya itu saya tak terang, saya terang sikit tadi. Saya cuma nak terang kamu kena betul-betul faham bahawa untuk subjek Jawi justifikasi GSU dia ialah untuk yang tahap bahagian soalan A tu padanan huruf asal Jawi, padanan huruf Jawi dia punya tulisan. Dan kamu ingat mudah sangat cepat dapat markah. Dari situ lah banyak markah akan hilang. Walaupun terror sangat. Kenapa? Sebab apabila kamu tak berhati-hati menulis bentuk huruf tu akan menyebabkan dia jadi salah. Gigi tak cukup titik, rokok tak letak pada bawah garisan, atas garisan sama baris je kepala dengan leher, dengan ekor satu baris satu leher je, salah. Tu saya nak cerita ni nak share sama-sama Okey, teknik menjaminkan yang asas saya tukar. Okey, di sini kamu ada kertas nampak tak? Cuba tengok wujud gambar tak? Okey, ini saya khususkan kepada murid-murid yang dia suka nak menghafal. Gunalah ni subjek apa-apa, rujuklah ini. Jangan buang. Rujuk saja. Kamu tengok saya dapat dah konsonant, peranan huruf dia, bentuk huruf dia. Dan K, saya nampak semua ada belajar Jawi peranan huruf K. K di awal, K di akhir. Dan K untuk bahasa Inggeris. Nanti saya akan terangkan, nanti saya akan masuk nanti. Okey, kemudian sebelah dia adalah wajah huruf dia. Apabila dia bersambung di tengah, di pangkal ataupun di hujung. Yang ni. Bentuk huruf dia akan berupa bila dia bercantum. Kemudian huruf digraf dan wortel di awal kata. So itu antara yang saya letak situ supaya kamu buat jadi jadual, jadi rujukan. Kaedah seterusnya ialah sebelum kamu nak menjauhi, dia tak kelari dan kita kena menulis, kita tak? Kena menulis. Okey, saya tanya. Siapa tahu berapa huruf yang tak boleh bersambung? Semua huruf boleh bersambung tak Jawi? Tak boleh tak ada? Berapa huruf tak boleh bersambung? Contoh okey dengar sini guru-guru lah kita selalu yang mengajar yang lain yang datang Okey, sebenarnya kita belajar Jawi, kita banyak guna istilah, betul tak? Saya sendiri sama sebelum ini lah, sebelum saya buat inovasi sebelum ini, saya selalu menggunakan huruf sombong. Ataupun kalau kita guna kaedah Ustaz Safi, Mursyid dia bahasa, dia panggil Auzazat. Ada juga yang guna pakai apa nama? Kalau ada desa tu dia pakai huruf
Zorawi Abu Zazat dalam Malaysia. Kalau yang Ustaz Sabrina Azizi tu dia pakai Zorawi. Tu kan dia ada yang kita panggil huruf sombong, huruf bongkar, kan huruf nada, semua ada kan ya. Tapi bila kita guna yang tu, kita akan memikir tu, kan? Macam tadi contoh kita anak-anak kita. Tapi kita kalau kita guna istilah yang kaedah dan abang ni, abang tadi ni. Abang Esen ni. Yang buat tadi ni. Yang tu. Dia senang saja. Huruf apa? Roda. Macam mana je roda? Roda alif. Okey, awak cari kembal dia. Siapa kembal kau? Mana kembal dia? Tak boleh sama. Tak masa titik je. Zal. Okey, siapa kembal waw? Siapa kembal dal? Siapa kembal alif? Senang ke ni? Atau nak fikir? Alif depan apa? Zal depan siapa? Kan? So bila awak ingat roda sahaja, untuk yang lemah, sahaja ni memang kalau jalan dalam mengajar, tak suka dia bilang, jangan nak sikit. Okay? Okay, roda macam mana? Roda dan alif. Cari dia kembali yang macam apa? Titik atas jadi Z, titik atas jadi Ba, titik atas jadi Z, titik angkat titik. Macam Hamzah. Ya? Boleh faham? Boleh senang? Huruf apa tak boleh sambung? Huruf apa tak boleh sambung? Macam mana dia roda? Ada kembal dia tak? Senang kan? Tak boleh nak fikir dengan panjang ni. Nak fikir, panjang depan ada depan. Ingat roda saja. Dan kembal dia. Boleh faham tak? Dia tak boleh bersambung di mana? Di belakang ke atau di depan? Yes. Di depan. Dengan belakang ni boleh pegang. Saya pegang ni boleh. Sedangkan ya? Tak boleh. Faham? Dia hanya tak boleh bersambung dengan orang depan. Selepas dia. Di belakang tak ada masalah. Sesetengah huruf lah. Boleh faham? Okey. Kita ada latihan lagi? Ada latihan. Okey ya? Biasanya, kalau kita biasa belajar Jawi, sebelum saya sendiri sebelum saya belajar Jawi juga. Ya? Saya akan kata, kalau huruf yang tak boleh sambung, macam huruf sombong kan? Saya buat lama ni bantuan huruf tolak, betul tak? Tak boleh sambung ni, tolak. Boleh sambung, tolak. Yang boleh sambung, tamat, betul tak? Huruf tamat. Tapi bila saya menggunakan roda ni, saya dah tukar. Yang mana huruf yang tak boleh sambung, ni nawasi berguna ya. Kalau boleh terima pakai, boleh kongsi. Kalau tidak pakai yang lama, kita share saja. Saya pakai ni huruf pangkah. Pasal tak saya pangkah punya roda? Kenapa? Ya? Saya tulis huruf pangkah sebab tidak bersambung. Pangkah. Macam Atromezus. Atromezus kan? Okey. Dinampak orang depan, awak nampak huruf-huruf ni. Dia terus pangkah. Tak boleh bersambung. Faham tak? Walaupun nampak kecil, tapi inilah impak besar bila kamu jawab soalan yang demikian. Bagian A adalah bahagian E. Ya? Okey. Selebihnya itu, saya panggil dia huruf apa? Huruf tolak. Sebab apa saya panggil dia huruf tolak? Ya. Sebab apa dia boleh disambung? Macam mana dia panggil huruf tolak? Macam mana bentuk dia? Contoh. Cuba kamu bentukkan dengan tangan kamu huruf.
baca, kamu dah jadi guru mesti pandai baca terus ya. Okey, kaedah jauhi dia macam tu. Yang pertama sekali kena ketepikan imbuhan, kemudian kena asingkan suku kata, bulatkan mendigraf, potong-potong imperfect, broken A, consonant K. Itu saya akan terang masa kita buat latihan. Saya suka belajar 3-in-1. Ya, kita akan masa latihan. Okey, beres? Kita begini. Okey, anak-anak dan guru-guru, saya biasa teknik mengajar saya, yang mana saya pergi ke pemulihan-pemulihan sama ada SK ke atau dari SMK pemulihan jauh, saya suka menggunakan teknik kita panggil teknik parunan ataupun teknik padanan image-to-main. Ya, dan tahun senama pula. Biasa kita buat bangunan flat. Dan saya tambah lagi, saya buat rumah teres. Kaedah dia, mesti cerita tak kaedah ya. Yang untuk yang lemah jawi ataupun kamu boleh guna teknik ini mesti kamu nak menjawab, nak menjawab kata dalam soalan question. Boleh contoh ketika ya. Okey anak-anak. Yang pertama saya menggunakan teknik biasa untuk tahap 1 ataupun yang lemah jawi yang perlukan pemulihan. Saya menggunakan teknik padanan huruf 1-1. Contoh macam ni. Ini roda sikit lah. Masa letak situ supaya jangan hafal. Roda 8 ni memang tak boleh bersambung. Okey, contoh eja potong. Saya terus turunkan belah kiri ni ialah saya terbalik, saya lupa nak tulis. Saya pada macam ni saja. Ya? Sebelah kiri ialah kita turun satu-satu. Sebelah kanan huruf jawi. Padankan. P sama dengan apa? Ba. O sama dengan apa? T sama dengan apa? O sama dengan apa? L sama dengan apa? Okey, betul. Jawi mesti tulis kanan ke kiri. So, kamu dah tahu tak bersambung. Contoh huruf ba. Ba boleh sambung tak? Huruf tolak huruf pangkal? Huruf tolak. Yes, huruf tolak. Tak ada dekat sini kan? Okey, seterusnya. Kita tengok ba huruf apa? Tolak ke pangkal? Huruf tolak ke pangkal? Pangkal. Huruf pangkal. So, kita akan tulis pangkal. Tengok ya, saya akan tulis pangkal. Tengok saya tulis. Huruf tolak. Huruf pangkal. Huruf tolak. Huruf pangkal. Jadi, kalau dia tolak, dia boleh bersambung. Kenapa saya kata huruf tolak? Sebab dia boleh pegang sebelah dia tu. Ba boleh pegang kepala luar. Wa boleh pegang ta. Ta boleh pegang wa. Wa tak boleh pegang lam. So, jawapan dia macam ni. Saya nak test juga sekejap lagi. Ada soalan kita test awak tu. Teknik menulis. Okey. Boleh faham sekali? Okey. Sekarang. Ini yang dulu. Sebelum ni. Atau sekarang tak ada yang guna kaedah. Dalam buku test saya tengok ada yang guna kaedah macam ni. Yang mana dia pakai silang-silang. Ya, ataupun dia pelanggan silang-silang. Contoh, dia macam ni. Ra, diturunkan jadi ta. Alif, nun, waw, mim. Ini yang biasa kita guna di sekolah. Ya, ra, alif, nun, waw, mim. Rano. Lepas tu kita kena pusing pula. Ambil pula daripada kanan. Allah. Apa saya tulis tadi? Okey, kanan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi agak suka untuk kamu nak buat banyak-banyak. Ya? Macam ni. Ini yang biasa dulu lah. Kan? Lepas tu kita tulis pula kanan ke kiri. Ada 4. Itu sebab saya guna teknik padanan je. Sebelah-sebelah tu boleh bawah. Sebelah-sebelah tu boleh bawah. Okey, kita tengok dekat sini. Ini biasa kita guna juga. Tapi kalau nak memudahkan kaedah. Ya? Biasa dengan guru saya akan ajar macam ni lah. Okey, sekarang saya nak test. Okey, sebelum saya test soalan awak, saya tanya. Suku kata terbuka tu macam mana? Akhirnya? Yes. Akhirnya huruf vokal. Maksudnya konsonan campur vokal. Kalau tertutup? Akhirnya konsonan. Iaitu konsonan vokal konsonan. Pandai ni saya tunggu nak skip je. Saya nak skip terus, ya. Suku kata yang berakhir dengan vokal. Contoh, baju. Berapa suku kata? 2. Kalau jam,
Okey, Maharaja Lela. Kenapa? Bagus saja. Pandai nanti boleh jawab ini nanti. Memang siapa? Awak dulu tak siapa ni kan? Kita belajar nak tolong bersama-sama. Maksudnya aku tolong dia, masa dalam kedai PSS aku tolong kan? So kita tolong sama-sama mencari kejujuran lah. Alright, okey beres ya. Okey, jadi ini dah faham tak? Itu adalah sebuah kata. Saya kena tahu, kalau nak tahu tentang sebab ada sebab saya nak cerita depan kan. Alright, sebuah kata. Encik baca macam mana? Ba alif. Okey, pandai. Okey, kita tengok pula sebelah dia. Laci. Lam alif la. Lam alif la cayaci. Okey, sekarang saya tes boleh tak? Awak ada buku tulis tak? Okey, keluarkan buku tulis. Saya nak awak eja tu, kita tulis laci. Eja nak jauhi laci. Awak apa kacang biasa saya. Sakit tulis laci tu senang je. Lepas awak tulis pula. Alright. Dalam masa 5 saat, tulis macam awak pencil. Kalau kau nak awak pakai pencil, you fikir lagi. Oh siap. Pantas. Visualizer kan? Visualizer tu dia macam boleh baca dari sini. Tak ada kan sekarang ni? Ada. Saya tak tahu dari sekolah saya ni. Saya jawab pas nanti tengok. Okey, saya kata salah orang. Kamu tak boleh nampak jawapan dia sebab saya tak boleh nak baca kat sini. Ya? Kejap Siapa lagi seorang lagi? Siapa nak muka-muka nak pula lagi je perempuan kakak perspek? Awak mana? Awak tak boleh perspek. Dia perspek tak? Awak mana? Siapa lagi seorang? Ada nak bangun dia ni memang. Yang ujung yang dia benar. Memang macam dia keras, dia macam dekat. Saya hantar dia sebab awak katanya. Saya hantar dia. Okey, boleh terima. Okey, boleh masuk abang tak payah. Seorang perempuan. Aduh, dah pernah dia lagi. Okey, di sini. Dua je, dah naik pula. Okey, boleh terima. Cuma okey, dah, abang. Ini. Abang special kat depan kan? Saya tengok sini contoh. Ini nampak mudah, tapi bila awak jawab ini jadi P orang makan di pinggir. Bahagian A tu, penulisan tu, bahagian A
Memang terus kosong. Sangat strict. Abang ya? Okey, kejap lama boleh masuk. Okey, salah satunya. Contoh, saya tulis contoh di sini. Sekejap ya, saya buka saya punya slide. Kenapa dia tak masuk? Dia orang tahu. Abang tension. Oh, dia memang tension kat sini ya? Apa yang tak? Kenapa apa tak? Ini yang pakai abang tadi, abang tadi tu apa? Nanti lagi. Macam ni longgar ya? Ada yang kata dia pasang, ada yang pasang. Dia tak cakap. Okay, tak apa. Ni tak boleh, saya boleh saya punya whiteboard saya kasi tak boleh guna. Tak ada connection. Sebab biasa saya guna whiteboard pada laptop saya je. Jadi saya nak tenangkan awak kena tangan ujungnya tepi ya. Okey ya. Kesalahan yang tadi ialah sini ya. Yang abang tadi betul ya, dia eja lam alenca lah, tapi apabila dia bersambung dia telah tulis macam ni. Sepatutnya ca kepala lidah kepada bersambung duduk di bawah. Ada duster tak?
buat di screen. Kita guna sini je. Okey ya. Awak punya soalan biasa pun sama dengan garisan soalan itu. Ya? Ni garisan soalan yang masih kena ada. Tadi abang tadi kenapa saya kata salah? Sebab dia buat huruf ca di atas. Nampak? Jangan naik ni. Ni ada satu rumah dekat sini dah. Memang confirm dah salah. Walaupun eja betul laci tadi. Kosong. Itu sebab kebanyakan saya mak semula baru ni tak ada makan juga. Tak ada batu dah. Sebab asal sudah salah. Jadi kita tulis laci uca. Terus kita guna tolak je. Lurus je. Pegang siapa? Pegang ya tu kepala dekat bawah. Macam tu je. Laci. Gitu. Boleh faham? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Kita nak tengok, nak test menulis. Sekarang kedua, sebenarnya asas perumahan mana untuk UPPK? Sayang sangat. Ada 3 bahagian. Yang pertama disuruh orang urutkan, suruh tulis atau padankan. Padankan senang sikit yang tulis tu. Okey, seterusnya tali. Boleh tali sekarang? Meja tali. Okey, siapa nak saya semak seorang? Okey, orang lain pula. Boleh? Siapa? Abang. Upah seorang. Sebenarnya. Saya kejap abang. Okey, betul boleh terima tadi abang kita bagi sikit lagi. Okey, dalam sebab apa? Ni cantik. Ini terkata A+ ni. Tepat. Okey ya? Tepat. Kita tengok jawapannya ta alif P A ta lam ya li tali. Awak tengok dia punya ya ada tak kepala? Tak ada. Tak ada kepala. Jangan awak tipu orang kepala tu. Saya buat contoh ni soalan yang misalnya suka berdoa lah. Masalah belajar daripada dunia. Ini mana itu? Boleh dapat itu. Okey, seterusnya. Kilo. Sekarang eja kilo. Kacang bisa tak? Kacang lah meja. Tapi salah pesa tak dapat markah. Pangkau. Ini pengalaman saya. Ini ada pesa yang berhenti baru ni. Aduh. Saya mak semula yang nak bantu dah. 10 markah nak buat. Okey, kilo. Dah? Siapa nak saya semak? Kita nak semak lagi. Awak nak cakap apa ni? Apa dia lagi? Abang dulu kan dulu? Asal dulu. Tengok. Abang. Dia dalam sambung. Dia yang akan dari pun laci tadi kilo. Yes, tapi cuma abang kena kemas sikit lagi. Kemas macam ni. Tulis
dia kah dia tolak kan? Dia tolak tak buka dulu atas garisan. Buat dia ikut atas. Ya, dulu jatuh garisan. Yang nama dia terus kelas satu pegang kepada luar. Okey. Kita tengok jawapannya. Siapa lagi nak suruh tengok? Kejap ya, saya semua. Okey. Okey dah. Habis. Okey, seterusnya. Tak, saya rasa semua okey tadi, tak ada yang tak okey. Okey, pandang saya sekali masalah dalam kita. Okey. Kilo yang dalam sama tak? Okey. Macam kita jumpa salah. Tapi sekali nak tunjuk ramai-ramai. Kesalahan yang pertama. Dia je betulkah ialah kilo, tapi kalau dijawab soalan untuk bahagian A, UPDK, salah. Harap maklum Dia je betulkah ialah nampak ni? Kau ialah kau ialah kilo. Tapi disebabkan semua huruf dia terampung. Boleh faham tak? Huruf terampung macam ni. Macam ni. Jangan main. Sebenarnya boleh. Sebab asas, dia tahu asas boleh. Okey ya? Dia terampung maksud saya terampung macam mana? Dia tulis kilo. Tengok depan ya. Dalam bahasa untuk bahagian A dia tak terima. Awak kena tulis atas garisan kepala. Pegang siapa? Ya, atas garisan titik. Pegang siapa? Lam, huruf. Jadi dia nak tolak aje. Masa nak tolak. Pegang siapa? Pegang waw. Ini waw je. Jangan pegang di sama kanan.
ni untuk yang silibus apa nama tak baru PJT. Sangat strict. Ya, jadinya short itu juga. Awak tak boleh buat short. Salah. Short dia masih duduk di salah. Duduk di bawah. Macam tu. Ni baru betul. Satu lagi, bila bersambung. Contoh dan eja. Ya. Nak eja. Macam apa ya rusak ni kan? Sifat ya. Okey. Eja sifat. Dia kata semua eja rumi kan perkataan. Menjadi ingat tu kan? So, what short? Betul ke salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Betul lah Ustaz ni. Ustaz tak bersambung? Turut terlampau. Okey, saya jatuh ke? Terlampau lah sikit. Okey, saya jatuh ke apa jatuh ke tak apa. Saya kena cakap dia ni cikgu ini kan. Beres. So, kan salah ke? Tak terlampau dah? Tak terlampau dah ni? Okey, tak salah? Okey, yang lagi yang salah tak? Tak ada ya? Dia betul ya perempuan? Dia salah tak? Tak ada? Saya tak maaf saya tu? Kalau saya kata salah Ustazah? Salah tak Ustazah? Kita nak cakap rahsia. Betul salah Ustazah? Janganlah, orang salah. Betul salah? Betul? Sifat HSI saya salah ke ataupun saya salah? Okey, siapa nak bantu Ustazah belakang? Dapat hadiah ke Ustaz? Ada salah tak? Ataupun Ustaz? Ada salah tak? Ada salah tak Ustaz? Ada salah Ustazah? Salah eja ke? Salah tulis ke? Salah apa? Apa yang salah tulis? Eja? Tahu apa kau? Betul. Tahu kalau kita jadi sebenarnya. Bukan tak? Okey ya. Secara klinikal memang tak perasan pun. Kalau yang tak mahir dengan jami memang tak perasan pun. Yang menambil kalau kita cover dua itu. Alright. Salah sebab apa? Tak jumpa sifat. Ustaz tak jumpa sifat. Kau cuba tengok Ustaz saya. Ini macam ni tu Ustaz saya. Betul tak? Salah. Rosa yang asal macam mana? Rosa asal macam ini, betul tak? Betul kan? So bila saya luruskan dia di huruf
Yang mana semak semula dulu, tak boleh nak bantu. Kalau ada yang boleh bantu lagi, ada tak boleh. Macam mana kau bersih? Macam mana bersih? Apa gigi? Contoh, saya nak eja sesat. Sesat. Cuba eja sekarang semua. Apa nak macam tu? Boleh tak kata? Nak biasa ke nak biasa? Macam mana nak eja dalam biasa? Sesat. Pastikan tulis atas garisan. Sesat. Siapa nak test kat depan? Bang. Cepat. Sesat. Awak nak test kat depan? Nak test kat depan? Tulis lah. Okey, siapa? Ada macam apa kalau dia ni? Cepat, faster. Kita nak buat apa? Nak lihat ke? Macam lagi. Joget je. Ini sebab kalau visualisasi senang, dia boleh bagi kertas yang pasal tu, jadi aku pasal buka visualisasi. Sekejap tengok, saya nak cerita pasal kahwin bisnes ni. Apa cerita? Balik. Awak. Betul. Okey. Ya betul. Sesat. Ustazah, saya sesat jalan. Dia orang putih. Sesat. Dia sesat. Dia pelat. Okey. Mula kaedah yang tadi. Saya lupa tak ada lagi tadi. Dia tak betul je. Saya tak mahu. Malah saya salah. So, saya tak ajar lagi. Saya cepat saya ke depan. Jadi saya ajar lagi. Okay. Kita ada tulisan dulu. Okey, kita ambil yang simple. Sesat. Kakak yang je betul. Kakak ya. Tetapi bentuk huruf dia. Ya. Hari ni Ustaz nak belajar. Semua subjek. Ustaz bagi kerja sekolah, buat latihan aktiviti ke, buku tulis ke, akidah ke, ibadah ke, adab ke. Awak start menulis dengan betul. Okey. Pertama sekali, awak tengok sesat. Berapa gigi sini yang pertama? Okey, kita bilang. Jangan kedekut nak cakap. Pasal tu. Okey, 1 gigi kecil, 2 gigi kecil, 3 gigi panjang. Boleh ke pada aku macam tu kan? Macam lagu Doraemon tu. Bulatan kecil, bulatan besar.
Okey, baru kita masuk ke tutupan depan ni. Nak yang makan ke tak apa pun, nak lihat ke? Apa ni siapa tak ada beli? Okey dah. Seminit je lah sebelum dalam sana. Okey. Saya suka dia. Bukan saya suka dia. Saya suka. Okey. Dia sangat pandai. Bagi saya dia budak ni. Bukan apa. Awak tengok ya. Saya rasa bila baca sangat macam tetapi tidak macam. Okey. Saya tulis kat sini je. Apa yang dia tulis? Tengok ya. Memang terserah awak sedang hak orang. Okey. Dia tulis nasi itu play. Okey, no alif. Itu saya sedia ya. Satu gigi, dua gigi, naik atas ya. Betul salah? Betul. Saya kata betul. Sebab mana ni saya jadi pilihan. Isi biasa dari serta ke semua. Okey. Gigi dia dua. Faham tak? Yang ini kalau naik atas kepala ni adalah gigi sing. Betul tak? Kecuali kalau salah apa dia tulis macam ni. Kalau macam ni tulisnya non alif sing. 1, 2, 3 naik. Dah ada 4 gigi sing. Yang kepala dia adalah rumah. Faham? Dia menulis menggunakan kaedah Ustaz Fad. Bagus ke tadi? Nanti kalau jawab ni bagus kan? Ya? Dia menggunakan kaedah penulisan Fad. Jadi kalau awak yang tak tahu di rumah, jangan buat macam ni. Awak terus buat macam biasa saja. Rendah je. 1, 2, 3, 1, ya ke bawah. Boleh faham tak? Rumah dia naik. Betul. Tak salah. Itu kalau nak belajar menulis tu kena satu sesi lain. Okey. Kita masuk, tapi saya utamakan yang sebab awak nak jawab periksa kan. Okey, sebelum kita nak pergi ke seterusnya, kita nak berhenti rehat. Kamu makan. Untuk kamu makan. Cepat-cepat, kita nak cepat boleh sampai cepat. Boleh? Okey ya? Sampai untuk apa saja? Senang. 11 ya? Saya bagi bersama sendiri. Kita semua belajar bertenang. Okey, kita akan bersambung semula selepas rehat dari jam 10.30 hingga pukul 11.30. Semua murid dibenarkan untuk pergi ke kantin untuk mengambil makanan. Okey, sila bergerak dalam barisan.